Baju memang kena sama dengan warna ni. Ada. Tak. Air kebetulan. Kebetulan. Guys, bayi daripada Wakatapel tadi kan, lalu kot ni, kita rebuk ni, ada nampak ada buka kedai baru guys. Buka kedai baru, bukan kedai, kanopi baru jual nasi bajet. Dekat dengan rumah bayi situ je kan, rumah bayi situ je. Daripada Ajin tu, tu highway tu simpang NST, ni NST. Depan tu exit Ajin, ni exit tu Ajin. Jalan nak pergi ke Kuala Berang. Ada orang jual, dia jual ni nasi belauk bajet guys. Free air, nasi belauk bajet free air. Oh, curah molek. Jadi abang nak belilah. Orang tengok beli tu, kejap lagi kita tengok lauk dia nah. Dek, jual apa? Hari ni jual lama dah ke jual? Jual seminggu lebih baru. Baru. Patut bayi tak nampak. Baru tadi bayi lalu kat Onong tadi, nampak orang jual. Lepas tu kata jual apa pula? Atau bayi pun kona mula go. Nasi biasa, nasi bajet. Ada nasi bajet. Nasi putih aja lah. Nasi putih ada, tambahan lain. Baju memang kena sama dengan warna ni. Ada. Tak. Air kebetulan. Kebetulan sama. Okey. Baik, lauk. Boleh tengok lauk tak? Lauk ada ni kari terung. Kari terung. Lepas kari dengan nasi bajet lah. Oh. Ni sayur. Sayur nak habis dah. Dah banyak dah. Oh. Yang kat urut je cicak. Okey, baik. Dengan nasi bajet Okey. Satu ni ada ayam masak Yang masak merah. merah. Ikan talapia Ikan Melaka. talapia. Apa? Ikan telur itik. Ini apa ni? Gula telur itik. Telur itik, Banyak okey. dah tinggal. Dah banyak dah lah. Nasi bajet ni sebab dia nama dia sebab murah. Nasi bajet tu sebab dia sayur sekali dengan air. Kalau nasi putih dengan ikan gini berapa ya? Ikan ni ikut atas saya. Ni RM7 je. RM7 sekali dengan nasi. Sekali dengan nasi. Sekali dengan nasi. RM8. Oh. Sekali dengan nasi RM8 lah. Okey. Adik bubur nasi se. Nasi. Ikan talapia. Ikan talapia. Ikan talapia. Okey. Nasi se. Nasi se. Nasi se. Nasi se. Oh, nasi nak habis dah. Kalau habis nak habis mana pula nasi? Nasi ada se lagi. Ada sebekas lagi lah. Dalam kereta. Oh, mana kereta? Kereta orang Di atas barang. sikit. Okey. Baik. Sambal boleh? Sambal boleh? Sayur? Pun boleh. Boleh. Ni sayur. Ni sayur. Oh, sayur dia guys. Tu dia. Nasi dengan ikan tu baru RM8 Kan saya tak rasa sebab Tak dia rasa. ketak kecil. Okey, baik. Orang bakal kata sol lalu perau dengan ikan. Mana-mana rasa malas nak singgah-singgah kedai tu, orang mari singgah tepi jalan ni je. Beli lauk. Beli nasi siap-siap. Ni. Oh, ni lah. Sauce sikit. Yang ni? Ya. Oh, enggak buka. Tu dia. Ni jual agak ni. Buat. Oh, ni apa? Tu pau panah. Pau panah. Saya akan pindah lah tu. Oh, okey. Oh, ni paunya. Tu pau. Oh, Ada pau kari ayam dengan pau ikan kacang. makan kari ayam, pau itik kacang. Kuih-kuih pun ada juga guys, sikit-sikit sebanyak. Bubuh dalam tu. Hai guys, habis beli nasi untuk Asha balik kakak. Ni ada tu, Asha ada lagi. Dia bagi air percuma guys. Bagi air percuma. Gitu. Terima kasih. Biar air kita percuma guys. Okay guys, selesai dah bayi. Awak pun mari support. Untuk orang-orang kita berniaga. Macam biasa. Follow, like, comment and share. Kabul lagi kedai mana bagi kita lagi. InsyaAllah bagi akan sampai.